setiap pagi kau hadir menyinar, lembut senyummu menenangkan sabar. Tanganku kau genggam erat penuh cinta, hatiku bahagia kau selamanya di jiwa. Rumah ini surga kita, rapi tersusun sempurna. Pagi itu kami lepas sarapan kami keluar meronda lah sekitar Sembalun, nak pergi tengok apa yang ada. Dan saya ada satu tempat saya nak cari di mana saya nak bergambar di situ. So tunggu ya. Tempat bermanja teman abadi dalam pelukanmu. Okey, laluan nak ke tempat yang saya nak ambil gambar tu, jalan dia melalui Minitarni lah. So laluan ni berbukit agak mendaki ketika ini, dan memang cukup cantik dengan suasana pagi pada ketika itu. Di depan tu boleh tengok Gunung Rinjani. Cuma puncak Gunung Rinjani masih tertutup oleh awan. Hangat sepanjang usia, cintaku ini milikmu selamanya. Nora Fiza, kau anugerah terindah, dalam dekapanmu cinta tak berubah. Okay, saya tak tahu nama gunung, bukit-bukit tu semua, tapi saya tahu di belakang kami ni Gunung Rinjani yang sedang dilitupi awan. So tak ada rezeki lah untuk tengok Gunung Rinjani dalam keadaan yang tanpa awan. Tak apa, jom. Okay, so kita akan meninggalkan Sembalun dan menuju ke Mantaram. Okay, bye. Okay, B. Bye, 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 bye. Aku ada TM7 memang bayar lagi. Okay, kami dah ambil gambar dekat kawasan yang pintu masuk nak Rinjani tadi. So kami on the way nak keluar. Jalan dia macam ni lah. Okay, jalan cantik. Malam masuk melalui Rinjani Geopark di Sembalun. Bolehlah ambil gambar dengan view yang 360 di atas sedikit bukit. So nice kat sini. Cuaca sejuk, dingin. Selamat menikmati. Jangan berbayang. Di depan tu. Ini tempat orang apa nak naik ke Rinjani lah, Taman Nasional Gunung Rinjani. Dia orang kena daftar dulu kat sini untuk naik ke Taman Negara Rinjani. Okey, so ramailah di bawah bulan naik. Kita pun dah naik Rinjani tadi
Cepat dah sampai. Selepas check out daripada Asiana Rinjani Resort, kami terus bergerak menuju ke Mataram, iaitu destinasi terakhir kami di Pulau Lombok. Mataram ialah ibu negeri lah, ataupun pusat bandar yang ada di Pulau Lombok ini. Jadi perjalanan dari Sembalun menuruni bukit. So kalau tengok jalan dia cukup cantik dan berselekoh lah, banyak selekoh lah. Jadi boleh layan corner lah kepada yang kaki-kaki layan corner ni. Memang syok, jalan dia cukup cantik. Kalau tengok ni gambar pun kita nampak jalan, turapan jalan dia pun kemas Jadi banyaklah orang pelancong tempatan ni, warga tempatan dia orang pun banyak naik motor ke sini dan jalan di sini. Kan ada silap jalan ke ni? Betul. Okay. Nampak dah. Oh, cantik tu. Okey, kami baru sampai Masjid Kuno Bayan. Okey, kawasan Lombok Utara lah. So kita akan masuk ke kawasan Masjid Kuno Bayan ni. Masjid ni dah berusia beratus tahun katanya. Okey. Jadi kita tengok berapa nak kena bayar. Ya, Dik. Ada tiketnya kan berapa? Ada pakai tiket, ini sewa kain aja. Oh, sewa kain. Kita pakai. Ya, kena pakai kain. berapanya kan? Okey. Kami baru sampai dekat kawasan Lombok Utara ni, dekat dengan Masjid Kuno Bayan Belek. Okey. So kita akan turun untuk melihat masjid yang terdapat di sini. Mataram. Oh, balik ke Mataram. Oh, sini mendaftarkan diri. Okey. So kita akan tengok apa yang ada di sini. Lama sampah. Okay. Tapi masjid, kalau cakap berapa lama sampah itu akan terurai, tetapi masjid kekal, kita so jagalah kebersihan. So masuk sana dari keluar. Okey. Sementara isteri menulis masuk ya, kita bersedia untuk berjalan. Allah, tinggal kat atas motor. Baik. So yuk. Kami kena sewa ni kain. Kononnya syarat lah, dia buat syarat lah. Sebenarnya tak betul lah juga. Nak masuk masjid, maksudnya takkan nak kenakan duit. Jadi dia buat syarat lah, sewa kain sarung. Okey, cantik kat sini. Ada padi berteres ni. Kawasan penanaman padi. Macam Bali tak. Okey, nice. So kat bawah tu boleh pergi tengok lah siapa nak ambil gambar sawah padi. Okey, so kat sini ada jalan dia. Okey, jom. Boleh. Ini keletihan. Macam mana esok nak naik
Ni Saya potong kat saya. okey, di sini ada makam. Makam siapa ni? Makam Titik Mas Penghulu. Oh, ada makam ni, semua makam. Okey. Okey, kalau makam ni maksudnya kita akan sedekahkan Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedekahkan Al-Fatihah. Itulah masjid dia, yang masjid kuno. Okey, kita nikmatilah pemandangan apa yang ada. Okey, naik daripada situ tadi. Situ ada makam lah, makam penghulu, makam orang lama kot, makam orang penting kat sini. Dan inilah masjid kuno dia. Masjid kuno Bayan Belek. Yang? Okey, jom kita pusing sekejap. Kita tambah masjid ni. Okey. So tak dapat dipastikan arah kiblat dia mana. Okey. Apa batu-batu ni, ataupun ini mungkin dulu kawasan kuburan. Biasa masjid ni di atas puncak bukit. Ini pun makam lagi, makam Perlawangan. So semua ni makam-makam lah yang harus dijaga. Okey. Masjid dia kita tak nampak. Okey, ni mesti mihrab dia. So kiblat sana. Okey, so kami datang daripada arah sana dan pusing, akan kembali ke pintu masuk lah. Okey, jom. Mari kita yang gerak. Okey, sebenarnya dah sampai masjid ni yang dalam perancangan saya lah untuk melawat masjid kuno ni. Sini ada kuburan lah. InsyaAllah, jom. Kita berdua atas jalanan, angin berbisik, bintang berkelipan, roda berpusing, hati bergetar, mengejar mimpi bersama ke akhir zaman. Langit luas jadi saksi. Apa ni, daging iger? Apa? Tetelan. Apa kedai ni namanya, adik? Yang mana? Kedai ni namanya apa? Warung Barokah. Warung Barokah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya tahu tete ni Aha. macam lemak-lemak Oh, tak nak main saya. Okey je. Janji cinta di setiap destinasi, dari kota ke desa, gunung ke lautan. Okey, kami berhenti dulu di sebuah masjid dalam perjalanan ke Mataram ni. So hujan lebat jadi better lah kami berhenti untuk daripada hujan dan solat lah sebaiknya. So kalau tengok ni saya tak tahu lokasi masjid ni kat mana, tapi kami on the way masuk ke Mataram lah. So nanti saya share lah. Masjid besar juga masjid dia. Okey. Jadi kita solat dulu. Lau ni bagi West solat dulu. Okey.
selesai berehat dan solat jamak di masjid tadi, kami meneruskan perjalanan selepas hujan dah reda. Jadi perjalanan menuju ke Mataram ni ada dua pilihan lah. Sama ada saya melalui jalan bukit ataupun melalui jalan tepi laut. Tapi memandangkan saya mengejar masa untuk sampai ke tempat penginapan pada malam ini, jadi saya tak nak ambil risiko ikut jalan laut yang makin jauh. Namun melalui jalan bukit ni pun sebenarnya berisiko juga sebab kebanyakan hujan turun. Jadi dia akan mengambil kena lebih berhati-hati lah untuk sampai. Memasuki Bandar Mataram, jalan mula jam dan mungkin sebab orang dah mula balik kerja, jadi kenderaan cukup banyak. Kami tak boleh bawa laju dalam bandar ni dan kami menuju ke destinasi seterusnya, tempat makan dulu. Itu yang saya berikan masa tadi, sebab kalau saya ikut jalan laut nak jumpa tempat makan ni memang susah lah. Okey, jadi tunggu apa tempat makan yang kami nak pergi. Okey, dari Sebalun tu dah nak sampai Mataram, kami singgah di Sate Rembiga Ibu Sinasih lah. Okey, so ramai juga yang datang singgah sini. So turn kami pun belum sampai lagi. Jalan dekat depan ni pun jam. Okey, so kita tengok ibu kita masak apa. Sate apa ibu? Okey. Apa beza yang sate tu? Sate apa yang namanya tadi? Sate Rembiga. Rembiga tu apa bezanya dengan sate yang lain? Itu hanya ada di Lombok ya? Ya, hanya ada di Lombok. Resepnya khusus. Oh. Bestseller. Ownernya itu. Ownernya tu, Ya. ibu tu. Punya. Hajah Sinasih. Itulah Hajah Sinasih. Ya. Alhamdulillah. So, inilah Hajah Sinasih kita. Oh iya. Saya Muhammad dari Malaysia. Dari mana? Malaysia. Dari Malaysia. Dari Sembalun nak ke Mataram. Ke Mataram. Esok mau ke Surabaya pula. Pulang. Sihat ya ibu lagi ya? Malaysia di pulau. Pingin ini pulau- mengobati kaki di Malaysia. seperti arwah ibu saya begitu juga, semua sakit ya. Semoga ibu cepat sembuh. Di mana itu ada dokter-dokter yang canggih di sana? Oh iya ke? Oh, mau datang ke Malaysia. Di mana? Pulau Pinang ke atau Kuala Lumpur? Saya mana-mana yang bagus dokter. Oh, saya tak pandai lah bu. Mungkin ada yang datang Pulau Pinang sebab doktor di sana pun banyak juga. Di mana itu? Hospital Pulau Pinang, di Pulau Pinang. Carilah, dia banyak. Okey, so ini ibu kita semakin sihat lah. Dia kata kaki dia lutut. Doakan dia cepat sembuh. So bu, kami tengok daripada YouTube, tengok daripada TikTok, kita cuba. Okey, kita akan cuba. Pisha pandai masak, semua masakan Pisha sedap belaka. Bila berada di office, terasa masih teringat masakan semalam. Masakan Pisha pasti menyengat. Setiap hari abang tertunggu masakan Pisha yang sedap. Syukur dapat isteri macam Pisha, rajin dan bijak mengurus rumah tangga. Setiap hari abang tertunggu. Okey, kami dah sampai penginapan terakhir di Lombok. So kami upgrade bilik lah. Okey, so ni dia. Silakan masuk. Ada penyambutan tetamu. Okey, so ni bilik dia. Besar ah. Ada TV satu ni. Okey. Oh, nice. Kita tengok dia punya bilik mandi. Wah. Gila ni bilik mandi. Open air lah. Okey. Memang macam seram je ni. Tak apalah. Mandi je lah. Kalau tengah malam nak berak je lah. Okey. So, inilah rupanya Tural Bungalow di Mataram.
kita berdua atas jalanan. Angin berbisik, bintang berkelipan, roda berpusing, hati bergetar, mengejar mimpi bersama ke akhir zaman. Langit luas jadi saksi, janji cinta di setiap destinasi. Dari kota ke desa,